Assalamualaikum guys. So video ni hanya untuk tujuan pendidikan saja kan. Kalau anda lihat trading ideas ni hanya boleh didapati dalam grup klien FY di Kenanga saja. Tidak diberikan kepada orang-orang umum sebab salah lah dari sisi undang-undang. Lagipun ini untuk tujuan contoh-contoh kan, sebab trading ideas ni diberi pada 8 bulan Januari pada masa tu Microm ni harga dia ialah sekitar 26 sen setengah hingga 28 sen setengah je kan, dan kami ada bagi stop loss dia dan target lah kan. Target 1 30 sen, target 2 35 sen. Dan alhamdulillah hari ni dia dah nak menuju ke target yang ketiga, dekat-dekat dengan 40 sen kan. Jadi alhamdulillah lah. Kalau tengok carta dekat belah bawah ni kan, carta ni adalah carta sebulan dan anda lihat dia menaik lah dengan baik sekali kan. Sebab apa? Sebab setelah FY buat analisis yang mendalam tentang perkara ni kan, tentang saham ni kan, jadi FY tengok dia ada kena-mengena dengan syarikat Airreach yang buat biomass tu kan. Syarikat Airreach pun naik tinggi juga. So ni anak dia lah, Micro MB ni memegang 20% daripada syarikat Airreach. Jadi alhamdulillah hari ni klien FI semua bersorak gembira. Tapi itulah, kadang-kadang klien ni kan, bila dah untung-untung ni tak ada pun cakap terima kasih kan. So anda klien FY yang menonton cerita ini kan, ucaplah terima kasih sikit kan. So alhamdulillah ramai yang untung syarikat Micro MB ni, dan terpulang lah. Kalau anda nak simpan lebih lama pun terpulang, kalau anda nak trade pun terpulang kan. Tapi dalam pelabur saham, ilmu tu penting. Lagi banyak ilmu yang kita ada, lagi mudah lah, lagi confident lah, lagi kita berkeyakinan lah untuk mengambil tindakan pelaburan. So untuk dapat ilmu tu, datanglah seminar saham from zero to hero yang FY jalankan tiap-tiap bulan kan. Seminar saham ni dia cerita semua perkara termasuk IPO kan, yang mana tiada dalam seminar-seminar yang lain yang ada dekat Malaysia ini. Kalau tak percaya, cuba tanya ChatGPT, tanya AI kan, apakah kelebihan seminar from zero to hero yang FY jalankan. Alright, tuan-tuan, kita jumpa lagi kan. So kalau anda nak trading ideas yang sebegini, anda wajib membuka akaun CDS dengan FY di Kenanga. Alright, jangan lupa like, follow dan share. Anda kata video-video yang FY sampaikan di dalam TikTok, di dalam sosial media ini bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.